Mostly siapa yang bawa badan lebih? Perempuan lah. Seriously? Alright, sekarang kita bersama dengan seorang lelaki yang tall, dark dan handsome. Betul? Ya, betul ke? Korang daripada studian mana? College Community Manjung. College Community Manjung. Jurusan fashion. Macam Macam satu colour je semua ni. Ada tema hari ni ada tema. Bukan baju College Community lah. Bukan. Berapa lama abang dapat Food Panda? Baru 5 bulan lah. Bulan lah. Setakat ni income memang eksekutif lah. Over. Over? Berapa figure bang? Kalau kita boleh bagi tahu lah. 5K kata. 5K eh? Oh, masyuk bang eh. Saya buat kerja ni bang tak sampai 5K pun. So, ada tak korang ambil yang model-model ke untuk pakaikan korang punya design sendiri? Betul. Untuk final nanti. Selain kami akan dipakai oleh model. Oh, Nanti akan ada fashion show untuk kita orang punya baju. ada job vacancy tak? Belum lagi lah. Belum lagi? Untuk jadi model tu tak ada? I nak try. Abang sedar yang abang memang badan berbau lah. Kita lelaki yang biasa badan berbau kan. Biasalah kan. Tak berbau. Detektif kan. Tak berbau tak jantan lah. Betul, betul. Dia boleh cantik tapi dia tak nak cantikkan diri. Ada? So apa yang korang buat untuk dia? Korang main over dia ke ataupun biar mampus kau dah hodoh? Kita macam nampak, lepas tu gelak. Abang boleh tahan tak dengan bau badan member? Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak. Okay, bila yang tak boleh tu? Lepas bersukan. Dia tahu dia berbau tapi dia Ya. tak endah. Ya. So mungkin dia sukalah dengan bau tu. Tak tahulah. Mungkin tahu nak tegur pun dah tegur tapi Kawan korang sekali lah maknanya? Oh, nama? Pernah tak rumah tegur masa contohlah balik main futsal, badan bau baik punya, tidur? Ni rumah ni dia jenis terima je. Balik peluk dia pun tak dah lah. Kita anak tiga tu. yang ada setengah tu dia macam dia jenis tak pakai perfume tau. So bila kita orang macam nak tak dia macam tak nak. Padahal macam kita orang nak bagi untuk bagi dia bau. Tak apa dah. Nak tak perfume aku wangi ni? Dia tak nak. Sebab dia tak nak tu sebab apa? Dia rasa dia wangi kot. Abang sejujurnya abang ada masalah tu tak? Tak ada. Abang wangi kan? Dah bukan wangi. betul, Dia kalau bau badan ni dia semula jadi. Semua jadi. Kalau yang bau badan yang kalau kita bekerja tu lain. Okey, abang punya semua jadi dengan yang kerja, mana yang lagi wangi? Semula jadi saya tak ada. Tak ada. Awak memang tak perlu, abang tak perlu ha? Abang memang tak perlu ha? Kalau bekerja tu lain cerita lah. Yalah, maksudnya abang kalau secara dasarnya lepak-lepak tak perlu ha? Tak ada. Gila, abang ni manusia. Kalau korang jumpa yang macam model-model tu kan, mungkin yang akan pakai baju korang tu mungkin ramai lah model kan. Ada tak model-model yang jenis yang macam, ada tak yang macam bau keti ke? Model Wajib ada. Itu wajib. Itu fashion wajib kan, ada. of course lah. Mesti ada model-model tu kan. Confirm. Ragam macam-macam sangat ragam. So macam-macam kita orang jumpa. Fitting room tu penuh kan. Confirm ada punya bau. Ada yang cerewet lah. Tak seperti bau keti tu je. Macam-macam bau ada. Contoh bau apa? Bau apa lagi? Bau Oh keti? betul. Okey, abang jaga butik lah. Benar tak datang-datang bau badan berbau betul melekat kat baju. Lepas tu AJG esok customer nak pakai lain pula. Biasanya dia orang datang kalau nak try baju tu dia orang dah siap-siap pakai perfume lah. Kalau ada pun bercampur lah perfume dengan bau pahit sikit kan. Baik lah. Bau pahit ni datang dari mana? Lelaki perempuan? Jujur je bang. Kadang-kadang perempuan pahit, diorang saja je simpan. So selalunya orang cakap kalau bersukan ni, dia keluar peluh. So peluh jahat lah. Peluh yang busuk. Betul. So abang rasa peluh tu sebenarnya bagus untuk kesihatan ke atau sebenarnya peluh tu buat sakit hati orang? Dua-dua. Dua-dua lah. Yang lebih mana? Yang lebih yang memahami je lah. Badan diorang berbau tak? Bau. Bau. So ada tak yang tengok macam badan kau ni berbau lah ataupun macam you indirectly letak perfume ke tak kat tangga ke atau letak perfume atas meja ke apa? Tak indah dia tapi macam offer. Over lah. Ada cakap tak macam badan kau ni berbau kau kena pakai ni tak ada. Kenapa tak cakap? Takut lah. Nanti dia rasa. Tapi kalau korang tak cakap mungkin orang bercerita tentang dia tu satu kampus. Weh badan dia berbau tu, badan dia bau bawang semua. See? So startnya daripada korang tau. Tapi bang, abang ada tak member yang bau badan memang ini kalau aku hantar makanan ni mau kena pelangkung dengan customer ni? Ada. Ada eh? Yang ni ke? Bukan. Okey. Dia segala-galanya bau ni. Abang selalu cakap apa orang? Ada cakap tak pasal bau Tak ada badan? cakap apa kan? Kita buat tak tahu Buat tak tahu lah. Tapi kesian abang, customer order McD, dia dapat sambal belacan. So masa korang duduk dengan dia tu kan korang cakap macam ya okey ke macam ni. Tutup hidup. Tak adalah sabar macam tu. Macam kalau ni pun cakap macam biasa. Tapi tak nafas lah. Tak adalah sabar yang nak kena tahan nafas terus-terus macam tu. Macam just biasa. Buat kita buat biasa. Apa yang awak nampak menyebabkan dia ada bau badan? Saya rasa penjagaan makanan dia mungkin. Makanan kan? Selalu makan apa? Dia makan pelik-pelik sikit. Dia biasa Dia makan apa? Naga ke apa? so
Rasa yang bau kuat ni macam rempah kan. Kita banyak makan kari lah, kari. Kita pun tahu kan. Saya tak cakap banyak bang. Ada tak korang sound yang model tu yang macam, kau ni berbau lah, kau nak pakai baju aku kau. Tak pernah lagi. Asal tak sound je lah. Takut. Nanti sekarang tak pakai baju kami macam mana? Siapa buat baju tak sendiri kena buat baju show. That's right, carilah model lain. I free kot. Orang cakap lah, kalau isteri bau ketiak suami makin sayang. Oh, bukan hidup lagi lama lah? Oi, ada dua lah. Ada dua. So, abang punya yang makin sayang ni hidup lama tu. Dua-dua lah kalau macam tu. Memang korang yang macam jenis badan dia berbau, macam dia rasa macam, yelah, dia selesa, dia tak rasa pun dia berbau, tapi sebenarnya dia berbau. Yes, ada je. Dia ada boyfriend tak? Tak tahu lah dia boyfriend kita. Kalau ada boyfriend, mesti boyfriend dia hidung dia tersumbat kan? Ya, dia kot. Cerita kan semua benda indah. Tak? Tak? Setengah orang kan. Kalau ada girlfriend dah berbusuk, cakap kau busuk lah. Okey, cabar tu. Yes, you kena direct, you kena beritahu terus terang. Ya, tahan je. Betul lah. Orang dah tunjuk macam-macam lah, semua brand dah tunjuk dia. Dah bagi tahu dah macam mana nak pakai ke apa ke sebab memang kita orang kena ubah dia. Bos kita orang pun suruh ubah dia. Selalunya bila balik rumah, biasa lelaki balik rumah, bini tunggu. Ini ada sound tak bau badan? Ada lah. Sebab lepas bersukan kita berpeluh. Dah bau baik ni, selalunya abang akan terus terkam peluk ataupun pergi mandi. Sebab kena baling penampar tu ke? Dua-dua lah. Abang tarik dia masuk tandas peluk. Kalau korang buat tu biasanya model lelaki ke model perempuan ke semua sama je ada bau badan tu? Sama je. Sama je. Mostly siapa yang bau badan lagi lebih? Perempuan lah. Seriously? I fikirkan jawapan lelaki tau. Sebab perempuan kan kadang bertudung, labur apa kan. Asal tudung dia tutup ketiak ke? Selalu jumpa orang yang kuat peluh ni kat mana? Kat wedding ke? Wedding nampak orang peluh kuat bau. Wedding. Orang kahwin. Ada lah. Ada lah. Selalu abang bau lah. Tak bau. Tak bau? So sebenarnya hidung abang pun tak ada bau ketiak orang. Dia bau macam mana bang? Abang boleh bagi tahu tak? Bau dia bau mani-mani ke? Bau kita tak boleh dekat. Tak boleh dekat? Kita dekat kita ni lah. Bau tak? Tak bau. Soalnya saya wangi kan? Okey, selalu orang yang berbadan ni selalunya orang cakap orang yang berisi yang kuat peluh. Tapi sebenarnya tak semestinya kan? Tak je lah. Selalunya okey, orang yang abang pernah jumpa tak orang yang macam dia ni tak berbau ni tapi sebenarnya berbau. Ada. Contohnya? Saya. Ada juga orang yang jenis berpeluh tapi Yes. deodorant dia yang buatkan bau dia macam tak bau peluh macam bau deodorant juga. tu kan. Pandai juga sebenarnya. So maknanya dia tak pandai pilih deodorant lah. Biasa makan fast food, dia jarang makan benda-benda yang sihat seperti nasi ke. Dia jarang. Sayur dia tak makan. Sayur tak makan? Wallahualam tak tahulah punca dia apa. Saya bukan pandai sains kan. Tapi Nampak muka tu tak sangka. Mungkinlah kalau dia tengok ni pesanan untuk dia sendiri lah. Kalau dia tengok. Kan kalau dia tengok harap lepas ni lebih wangi lah. Lepas tu jaga diri sendiri lah elok sikit. Kita perempuan bukan kena cantik tapi untuk diri sendiri juga nak pakai lama kan. Ke abang tak nak tengah tunggu order ni tak nak lain saya? Abang tak nak lain saya? Tak ada. Order pun tak masuk-masuk. Order tak masuk lagi. Selah. Ada satu part tu kelas pagi lalu pun macam busuk tu macam pagi lah. Lepas tu macam baru pagi, macam petang lagi. Makanan apa yang abang rasa makan ni confirm? bawang putih boleh tahan tak? Dia sebab mungkin bau tu dekat bawang tu meresap ke dalam gandum kan. Teori ataupun cara untuk menghilangkan bau badan yang awak pakai lah. Yang pelik lah, kalau boleh yang pelik lah. Yang pelik lah, okey. Cara yang pertama, rajin ambil semayang lah. Basuh ketiak. Mandi wajib lah, rajin. Mandi wajib lah. Rajin-rajin mandi wajib lah. Mungkin selepas kita dah berjimat peluh jimat tu lain sikit kan. Betul. Sebab peluh kita bercampur dengan peluh orang lain. Betul. Itu pun campur lelaki dengan lelaki ni peluh. Wallahualam. Itu main futsal bau. Sebab lelaki-lelaki ni peluh bergabung. Ha. Kalau berjimat lelaki dengan lelaki lagi dah. Bau tu dahsyat tu. Atas bawah bau kan. Betul. Tu bau Nabi tak makan kuman juga. Apa nasihat abang pada orang-orang kalau sana tak kisah lelaki ke perempuan ke kan? Untuk bagi tahu pasal bau badan. Tak pastilah pemakanan ke ataupun memang dalam darah kita ke ataupun memang badan kita sendiri kan. Macam saya sendiri, saya memang kuat peluh. Macam tapak tangan saya ni pun senang peluh kan. Salam sikit lah. Oh, berpeluh lah. Betul berpeluh lah. Abang ni punchline power. Abang pernah teringat masuk MLM? Oh, MLM eh? Pernah pergi ya? Pernah pergi ya? Pernah pergi dah pernah tinggalkan. Tu MLM duit downline.